Saya Abang Salam. Nama penuh saya Salam Satu Malaysia. Baiklah. Sekarang kita tengok kanak-kanak, budak-budak dah ada cita-cita tersendiri ataupun cita-cita yang terbaru. Mereka tidak nak maafkan abang dia. Maklumlah semalam bangun lambat ni. Cakap kena sasar okey. Diorang sekarang ni dik dah tak nak jadi doktor, lawyer, magistrate, street fighter. Diorang dah tak nak dah dik. Diorang sekarang ni dik nak jadi macam abang. Seorang penyanyi. Tapi apa dik? Tapi sayang kehadiran penyanyi baru. Abang dik last masuk mentor. Tunjuk aja aku siput sedot. Jadi fenomena ni dah semakin berleluasa. Dah menular macam cacing kerawit. Tak percaya dik? Kita tengok cerita ni Bertahun sudah aku menunggu dirimu.